Hello guys, welcome back to my channel. Tengok ni saya main, dapat cap. Oh macam tu. Ni pun boleh juga. Hari ni wah. Abang pakai ni. Jom pergi sana lah. Kita tahu sebelah ni. Okey, baiklah. Baiklah, kita telah buat masa telah menunjukkan jam 3.30 petang. Maka kita tutup pertandingan ini berjumlah 100 ringgit. Okey, boleh tunjuk kat kamera. Kemenangan di tempat yang keempat membawa pelawon tunai berjumlah 200 ringgit. Membawa pelawon tunai 400 ringgit. Tahniah puan. Baiklah. Okey, untuk pemenang-pemenang yang mendapat wang tunai nanti kalau kaunter di sebelah sana, kaunter kewangan dah buka, tuan-tuan dan puan boleh claim di sana ya. Di sebelah kiri dia ada tulis kewangan Pemandangan Putrajaya. Baiklah, tahniah Puan Nur Hidayu dan pasukannya seisi keluarga atas Betul ya? Dia bawa balik dibenarkan. Okey, beri ruang pula kepada adik-adik kita yang nak menari lepas ni. Ayo. 3, 2, 1.
Baik, semua kena baik. Oh, tepukan sekali lagi untuk mereka. Baik, ada pasangan tu ni. Nanti jatuh, dah asyik je. Baik. Harap-harap juri boleh buat keputusan Okey, baik. Saya ingatkan kepada anda. Budak tari kerana berwarna hijau dan legasi ekor tari berwarna merah. Aku takut kena juri tadi. Okey, juri. Okay, so Tunggu nombor cabutan bertuah kat sana Ni nombor saya. Yang ni nombor dia. C107 Nur Ibdayu Mokhtar. C107. Oh, abang dapat cabutan bertuah. Ada sesuai dengan jawapan. C107. Ada? Kat bawah. Okey, tanya. Saya tu. Saya nak Alright. C059 Maya. Pendek nama dia, Maya. C059 C0591 C0592 C0593 C0594 dan kita bantahkan C0. Rumah dekat Prezin 18. Sinilah. Culik kan. Uish. Taman dia. Ada tasik. Ada tasik. Apa ada rasa macam kita ni saya ingat tak? Cantik lah. Ada orang. Kita bukan dekat Switzerland ataupun Sweden tau. Kita dekat Prezin 18 Putrajaya je. Pak, belanjalah kita satu hari. Salah. Belanjalah mama satu hari. Dekat atas tu. Ni. Imbang bola takraw. Nak main ni. Dah mula. Optimum mengikut preference saya, tapi preference mengikut preference masing-masing. Okey, sebab kita semua tidur biasanya. Adi, okey dah ready dah. Oh, dah warm up dah tadi. Dah main bola dah tadi. Okey dah ready. 3 2 1. Five. Boleh. Yang ni main sikit main. Dah mula. Adik Faka berada pada kelas tadika pada Pak Menteri Sini. Kenalan. Ni laju ni 10 minit ni laju ni. Awak umur apa ni? 9. Ni. Saya bagi. Ramai gila sampai ke belakang sana. Yeah.
budak-budak ni cantik batik. Wah, cantiknya. Dari kosong macam ni. Tengok adik dia buat cantiknya. Tak ni, tolong. Oh, tolong. Okay. Belah tangan. Wah, cantik lah. Hei, comelnya. Comel. Di tempat yang ketiga membawa pulang wang tunai RM1,500 dan yang diucapkan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan